Kadang-kadang bukan gagal itu yang menyakitkan, tetapi apabila kita mula percaya bahawa kita memang tidak mampu. Mara, cuba awak baca buku. Ilmu mungkin tak dapat mengubah kita dalam sehari, tapi ilmu sedikit demi sedikit dapat mengubah kehidupan kita. Pada mulanya, hanya satu halaman. Kemudian dua, lama-kelamaan, setiap helaian membuka satu demi satu harapan. Sejarah pembentukan Malaysia berlaku pada tahun Sebuah buku bukan sekadar memberi jawapan. Ia mengajar kita berfikir, berani mencuba dan percaya kepada diri sendiri. Saya berubah bukan kerana saya lebih bijak, tetapi kerana saya membuka sebuah buku yang membuka masa depan saya. Mari bersama-sama memupuk budaya membaca. Kunjungi Bazar Buku PPAT 2026, Sempena Budaya dan Karnival Semarak Jawi. Pelbagai buku, aktiviti menarik dan inspirasi menanti anda. Jumpa di sana.